Sambung bahagian 2, soalan SPM 2021 kertas 2 soalan 6. C1, 1.08 gram X bertindak balas dengan 0.96 gram oksigen. Apakah formula empirik bagi oksida X? So, apakah unsur yang terlibat? Unsur yang terlibat adalah X dan juga oksigen. Jadi, that will be the first thing yang kita akan tulis, iaitu unsur X dengan oksigen. Okay. Lepas tu next line adalah jisim lah kan. Jisim dalam unit gram. So for each one kita tulislah jisim dia. 1.08 untuk X dan 0.96 untuk O. Okay, next line adalah apa next line dia? Kena fikir, kena tahu you nak kena buat macam mana ni. Alright. So next adalah bilangan mol. Okay, macam mana nak kira bilangan mol? Adalah jisim bahagi jisim molar. Okay, ini adalah formula penghitungan bilangan mol yang kedua. Okay, so 1.08 ini kena bahagi dengan 27 lah. Okay, jisim atom relatif dengan jisim molar, nilai dia sama. Beza mereka hanyalah pada unit. Okay, so lepas tu you tekan calculator, you will get 0.04 mol. Okay, yang 0.96 ni, jangan bahagi dengan 27 pula. You bahagi dengan yang oksigen punya lah, 16. So, you akan dapat 0.06. Okay, apa next line dia? Next line adalah nisbah mol. Okay, nisbah mol ni macam mana? Okay, untuk dapatkan nisbah mol, sebenarnya bilangan mol, okay, bilangan mol ni, bahagi dengan mana-mana bilangan mol yang lebih kecil nilai dia. Because X punya lagi kecil, so you kena bahagi dengan 0.04 lah, diri sendiri. So, you akan dapat 1. 0.06 bahagi 0.04 juga. Okay, so kita tekan calculator. Kita akan dapat 1.5. Okey, masalahnya 1.5 ini adalah nombor pecahan pula dah. Nombor perpuluhan, betul tak? So, kalau nombor perpuluhan, dia tak boleh diletakkan sebagai apa? Formula kimia. Tak bolehlah pula. Contohlah, X, lepas tu O, 1.5. Takkan jumpa. You takkan jumpa mana-mana formula kimia yang ada perpuluhan atau ada pecahan. Okay, so nak buat macam mana? So next line will be, alamak dah tak muat dah. Next line will be nisbah mol teringkas. Basically dalam step ini, you nak membulatkan nombor yang perpuluhan ataupun nombor pecahan. Okay, contohnya yang ini kan. 1.5 ni, macam ni you nak jadikan dia nombor bulat. So you work dari nombor yang paling kecil lah. Kalau you darab 1, you dapat diri dia balik. Janganlah darab dengan 1. So you darab dengan 2. Bila you darab dengan 2, you dapat nilai 3, betul tak? So this is already the nombor bulat. So choose that. You darab dengan 2. Tapi maths ni kata whatever you do on one, you have to do on the other one juga. So yang ini pun kena kali dengan 2. Tak acilah 1 je kali dengan 2. So, apa formula empirik you? Because tak muat saya tulis kat atas ni So, formula empirik ialah X berapa? 2 O berapa? 3. X 2 O 3. Okey, dari segi markah macam mana dia pun bagi markah. So, markah pertama adalah yang ini. Okey, bilangan mol. Okey, markah kedua adalah nisbah mol. Markah ketiga adalah formula empirik. Formula empirik. So, mesti always remember untuk tulis formula empirik ni. Saya rasa saya dah pesan banyak kali dah. Sebab people tend to, masa you buat latihan pun, you dah seronok, tinggalkan jawapan you kat sini sahaja. Nanti you tak dapat markah ketiga tu. Rugilah. Okay? Okay, soalan nombor 2. Kaedah yang manakah lebih sesuai digunakan untuk menentukan formula empirik bagi oksida plumbum? Kita dah sebut tadi sebelum ni, kita guna kaedah apa? Kalau plumbum, kita akan guna kaedah nombor
2. Okay, macam mana nak tahu? Tengok balik buku teks ini. Dia ada sebut kat sini plumbum 2 oksida. Ni. Saya ni highlight atas highlight. Saya takut tak perasan yang ni. Plumbum 2 oksida. So, guna kaedah yang kedua. So, itu je jawapan dia. Okay, kalau dia tanya sebab apa? Sebab apa tu jawapan dia masih ini. Logam plumbum kurang reaktif dari hidrogen. Kalau dia tanya. Kalau dia tak tanya, jangan tulis. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Bye.